pun berat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Barisan AJK Masjid As-Sakinah, Tuan Imam Pegawai Syarah, tuan-tuan guru, pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaannya, kasih sayangnya, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Yang mana kita sebelum ini bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh kita menjaga jamaah kita, maka teruskan istiqamah itu, konsistensi itu, berterusan itu dalam melakukan solat secara berjamaah. Selalunya dapat sama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu, pengajian kitab kabair kita. Mudah-mudahan kita semua beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Ini tuan-tuan yang dimuliakan, kita masih berada di bulan Syawal. Orang Melayu beraya sebulan. Seperti yang saya sebut sebelum ni, ada sebahagian tempat, minggu lepas saya pergi ke Kuala Lumpur, jam tuan-tuan, banyak tempat. Kata abang saya, orang Kuala Lumpur ni raya memang sebulan. Dia seminggu mungkin yang cuti umum tu, dia beraya dengan keluarga. Lepas tu berikut tu dia akan beraya dengan kawan-kawan. Maka jam banyak tempat. Tak apalah, maka mungkin tak terlewatlah untuk saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Itu ucapan orang Melayu kita sebut begitu. Maka dalam Arab selalu kita sebut Aidukum Sa'id ataupun Aidul Mubarak wa kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum.
Macam mana kita sebut sebab solat tu kan, taqabbalallahu minna wa minkum. Orang terdahulu apabila menyambut hari raya ni bergembira. Hari raya ni hari kegembiraan tuan-tuan, bukan hari bersedih. Kalau ada juga sebagai tempat saya sebut, kalau sunnah hari raya ni kita kena bergembira. Sebab tu kita kena mengenakan pakaian yang cantik kan, walaupun tak baharu. Dengan kita apa lagi, kita menziarahi, bersalam-salaman, sunnah tu. Maksudnya kita bukanlah hari raya tu kita bersedih kan, hari raya bersedih tak kena kan. Jadi raya ini bergembira, maka dalam kegembiraan itu kita mengucapkan tahniah, dan dalam masa yang sama kita mendoakan kawan kita semua ni, kita juga untuk kita diterima amalan kita bulan Ramadan. Sebab tu kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi tuan-tuan, Syawal ini juga ada sunnahnya. Ibadah yang kita sering lakukan bulan Syawal iaitu puasa 6 dalam bulan Syawal. Kata Nabi SAW, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami ad-dahri. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan, thumma kemudian diikutinya dengan 6 hari bulan Syawal berpuasa, seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Maka ambillah peluang itu. Kita ada berapa hari lagi? Mungkin tuan-tuan masih lagi ada tinggal berapa hari lengkap kan? Atau belum mula, sempat lagi lah, 22 dah, 21 Syawal. Kena laju lah, kena ambil terus lah. Takut nanti tak sempat nak habis, rugilah. Maka tuan-tuan, puasalah, mudah-mudahan dapat pahala setahun berpuasa. Dan ambillah peluang juga untuk berpuasa di bulan-bulan yang lain selepas Syawal. Itu sepatutnya kita ambil maklum bahawa puasa bukan Ramadan sahaja. Puasa-puasa sunat yang lain, Isnin, Khamis kan, bulan-bulan tertentu, dan Zulhijjah berpuasa, hari-hari putih berpuasa, 13, 14, 15 berpuasa. Okey. Jadi ambillah peluang untuk berpuasa. Baik tuan-tuan, seterusnya kita sambunglah pengajian kita. Kita masuk dosa besar yang ke-17. Kalau dalam buku tu, muka surat 87. Sebelum ni kita tawakuf, kita berhenti pada sebelum Ramadan tu, kita dosa yang ke-16, kesaksian palsu. Dah panjang lebar kita bincangkan. Maka hari ini kita masuk dosa besar yang ke-17, iaitu liwat. Okey. Dia datang daripada perkataan liwat. Ya, liwat. Apa maksud liwat tuan-tuan? Dalam buku ni 2 helai je. 2 helai je. Maka saya seperti biasa, saya akan susun mengikut tema dalam catatan, dalam susunan nota saya. Kalau nak jadikan buku tebal ni dah 17 dosa dah. Pertama sekali kita pergi pada ta'rif, definisi apa maksud liwat. Liwat itu sendiri diambil daripada perkataan Arab, iaitu daripada lam, waw, ta. Asalnya perkataan liwat, iaitu merujuk kepada perbuatan kaum Nabi Lut alaihi assalam. Nabi Lut, lam wauta, tapi bukan Nabi Lut, kaum dia. Merujuk pada perbuatan kaum dia yang melakukan perbuatan liwat ini. Sebab tu nanti kita akan baca hadis, Allah melaknat, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Nabi mengatakan Allah melaknat
orang atau seseorang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut. Okey, itu pertamalah segi sudut bahasanya. Liwat ini tuan-tuan, okey, ni dalam live ni pula mungkin saya tak tahu sensitif ke tidak, kena ban ni payah juga kan. Harap okey lah, Allah Ta'ala yang menentukan. Tak apa, kita nak mengaji ilmu kan. Liwat ini ialah merujuk kepada hubungan umum sejenis lelaki dengan lelaki. Istilah hari ini kita sebut gay, ataupun kita kata homoseks, seksual, yang biasa hari ini kita kenali juga dengan golongan LGBT. Kita tak sebut lagi yang dosa lagi satu. Ini lelaki dengan lelaki. Berbeza dengan zina, tuan-tuan. Zina ialah satu perbuatan yang melibatkan siapa? Jantina yang berbeza, lelaki dan perempuan, tetapi tanpa adanya akad. Adanya dipanggil ikatan syar'i, tapi dia tidak luar tabi'i. Dia tabiatnya begitu. Tabiatnya lelaki dengan perempuan. Tetapi liwat ini bukan. Kebanyakannya lelaki dengan lelaki. Boleh ke lelaki dengan perempuan? Boleh. Nanti kita bincang. Ada perbahasan dan hukum dia. Okey, itu satu. Seterusnya, ini istilah berbentuk istilahan. Yang ni saya rasa sebelum ni khutbah boleh sebut. Arti dia, tuan-tuan, ini kita belajar kan, tuan-tuan. Hari ni pun dari segi ilmu begini pun, kekeluargaan pun disebut secara meluas dalam media sosial. Ataupun ada pun yang menyampaikan itu dengan penyampaian yang lebih sesuai lah. Baik, iaitu persetubuhan pada dubur. Okay? Persetubuhan pada dubur, baik yang disetubuhi itu lelaki ataupun perempuan. Okay? Ia merujuk kepada satu benda yang luar tabi'i, yang tidak fitrah manusia. Dan ulama mengatakan apabila melakukan perbuatan liwat ini, ia merujuk kepada sebesar-besar kekejian, kejelikan, kejijikan. Kan? Zina jijik, fahisyah, tapi dia lebih jijik daripada zina. Saya tak kata zina itu boleh. Zina jijik, Islam melarang, tapi dia lagi jijik kerana melalui jalan yang salah. Okey? Sebab itu dia disebut dalam enactment kesalahan syariah ni, dalam kesalahan syariah ini disebut apa? Jenayah. Dia juga dianggap sebagai jenayah. Section 56. Laka. Kan? Okey. Apa dia? Itu ta'rif, tuan-tuan. Ta'rif dia. Seterusnya dalil. Okey. Dalil, tuan-tuan, boleh rujuk dalam kitab yang kita ada. Dan juga ada juga dalil yang lain juga. Saya bacakan surah Al-A'raf dulu. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ayat 80. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Al-A'raf. Dan Lut berkata kepada kaumnya, adakah kamu semua ramai? Atatuna. Ayat ni bahasa Arab difahami dengan atatuna.
kepada anda semua. Anda itu kata ganti nama yang keberapa? Anda. Yang kedua, kalian lah. Arab ni dia ada antum. Anta, antuma, antum. Plural. Siapa? Ramai lelaki. Fahisyah, sesuatu yang jijik. Ma sabaqakum, yang tidak ada mendahului kamu ini dengannya, walaupun seorang daripada di dalam dunia. Apa artinya? Ini satu perbuatan yang jijik yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain melainkan kamu ini sekarang lakukan. Tak pernah ada lagi orang pernah buat, kamu buat. Apakah kamu mendatangkan kejijikan ini yang mana tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum ini, sebelum kamu? Ini merujuk ayat Al-A'raf. Ini menunjukkan tentang Allah menukilkan kata-kata Nabi Lut alaihissalam bahawa bertanya kepada kaum dia, iaitu orang lelaki kaumnya yang mendatangi sesama jenis yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum ini. Baik, itu antara dia punya dalil. Seterusnya dalil dalam muka surat 87. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala sebut Ata'tuna dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Patutkah kamu melakukan hubungan sejenis dengan lelaki daripada kalangan manusia? Atatuna az-zukran, dalam kalangan lelaki, dalam kalangan manusia, dan meninggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhanmu untuk kamu. Siapa? Isteri-isteri kamu, untuk melakukan hal yang halal. Allah menciptakan isteri untuk dia bersama, tetapi dia mencari lelaki sesama jenis dia untuk bersama. Dan kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu ialah kaum yang melampaui batas keinginan kebanyakan haiwan. Bal antum qaumun adun. Ini lagi Allah Ta'ala tunjuk bahawa ada perempuan diciptakan. Ada orang perempuan yang diciptakan oleh Allah yang untuk saling melengkapi, okay? Tetapi dia memilih sesama jenis untuk bersama. Okey. Seterusnya surah An-Naml. Surah An-Naml, alif lam nun mim lam. Naml ni semut. Tuan-tuan boleh catatlah ayat 55. Dalam buku tu hanya surah Asy-Syu'ara 165, 166 tu saja. Tuan-tuan boleh catat. Allah Ta'ala tanya ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun tajhalun. Ayat yang lain selain pada tadi Syu'ara dan surah Al-A'raf tadi, ayat ini Allah Ta'ala tanya, adakah kamu mendatangi lelaki bukan perempuan kerana memuaskan nafsu kamu? Maka patut perbuatan kamu itu amatlah keji. Bahkan kaum yang jahil, kaum yang jahil yang tidak mengetahui akan akibatnya. Ini dalam ayat yang lain. Seterusnya dan surah juga surah Hud. Surah Hud ayat 78. Tadi surah An-Naml ayat 55. Syu'ara ada dalam buku. Nanti boleh cari. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Surah Hud 78. Dan kaumnya telah datang meluru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya, sedangkan mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu, maka berkahwinlah dengan mereka. Oleh itu takutlah kamu akan Allah, janganlah kamu memberi malu kepada aku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal yang dapat memberi nasihat? Surah Hud 78. Dia cerita ni tuan-tuan, masa dalam Al-Quran tu datang dua malaikat. Malaikat ni dia singgah berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dia jumpa juga Nabi Lut. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni apa kena-mengena? Bapa saudara dengan anak saudara. Cerita dia pergi ke, naik ke atas ke Nabi Ibrahim di Palestin, dia pergi ke kaum Sodom ni. Dia punya misilah, dakwahnya, utusan Allah keduanya. Dan datangnya malaikat ini menjadi lelaki dan diketahui oleh kaum dia handsome sangat. Berminat kaum dia kepada lelaki yang handsome ini, yang ingin menemui Nabi Lut. Dia berkait juga dengan isteri dia, nantilah saya sebut. Di problem isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Ayat Quran Allah Ta'ala sebut dua perbandingan, dua isteri kepada Nabi. Seorang isteri kepada penjenayah terbesar Fir'aun. Berbeza pengakhiran dia. Satu pengakhiran dengan memilih syurga, dua lagi tidak. Isteri Nabi, itu saya tak nak sebutlah, itu perbicaraan yang lain. Maka datanglah malaikat ini, maka kaum dia meluru datang nak mengganggu tetamu Nabi Lut alaihissalam. Dan sedangkan kaum ini juga memang orang yang bukan baiklah. Min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Kaum dia ni bukan kaum yang elok. Dalam masa sama dia ada satu perangai suka kepada sesama jenis, suka kepada lelaki, sedangkan itu malaikat. Okey, maka Nabi Lut pun berkata, kat sini ada anak-anak perempuan aku yang lebih suci bagi kamu. Kahwinlah, kan? Kahwinlah. Dan dia kata takutlah akan Allah, kan? Bertakwalah. Sebab tu hal-hal fahisyah ini, hal-hal dosa ni selalu kita sebut ittaqullah, kan? Takutlah akan Allah untuk berzina, untuk melakukan liwat, kan? Dan janganlah memalukan aku mengenai teman-teman Nabi Lut itu. Tak ada ke dalam kalangan ramai-ramai ni boleh fikir, guna akal yang bijaksana untuk berfikir? Ditanya kepada mereka. Okey, jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan ayat Al-Quran menunjukkan tentang perbuatan minat atau lelaki suka akan lelaki. Baik.
Okey, dalam ni dia letak hadis. Kan dia kata uqtulu fa'ila wal maf'ul. Tak apa, tu kemudian. Dalam belakang tuan-tuan ada satu hadis riwayat Ibn Hibban. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kisah 88 tu. La'anallahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas, la'anallahu man amila amala qaumil Lut. Ada riwayat kata Nabi menyebut 3 kali. Allah melaknat, la'anallahu man amila amala qaumil Lut. Allah melaknat sesiapa yang melakukan amalan kaum Nabi Lut. Nabi menyebut 3 kali. Saya sebut sebelum ni tentang pengajian buku ini. Kalaulah ada kecaman dalam Al-Quran, okey, ataupun perkataan-perkataan menunjukkan kehinaan, dalam hadis juga Allah menunjukkan Allah melaknat ataupun Nabi melaknat perbuatan itu. Artinya apa? Dosa itu besar. Dosa itu besar. Mal'un, yang dilaknati. Jangan laknat-laknat tuan-tuan. Sebab laknat ni kita melaknat orang kan. Laknat ni macam seolah kita marah orang tu, seolah rahmat Allah Ta'ala tu tak ada pada dia. Kan? Artinya kalau orang itu melakukan sesuatu yang dibenci agama, yang besar dosanya, maka dia mal'un. Dia ni dilaknati. Maka dilaknati apa? Tak ada rahmat pada dia. Tiada rahmat Allah Ta'ala pada dia. Hidup aman ke tidak? Tak aman. Rahmat Allah Ta'ala, walaupun kita dalam keadaan kita nampak kita ni biasa-biasa, kurang kelengkapan, kuranglah kekayaan, tetapi bila Allah mencucuri rahmatnya, hidup itu aman, hidup itu bahagia. Walaupun manusia tidak menyukainya sekalipun, tapi dia marhum. Bukan mal'un, marhum. Kan kita sebut kalau orang meninggal, al-marhum, al-marhumah, rahimahullah, rahimahallah, yang dirahmati. Maka artinya menunjukkan perbuatan liwat ini dosa besar. Maka hukumnya apa tuan-tuan? Haram. Pastinya haram. 3 dah perkara yang kita bincang. Ta'rif, dalil Al-Quran dan hadis. Secara tak langsung kita sebut tentang hukum. Saya buat by tema. Sentiasa saya datang dengan tema saya lah. Okey. Dalam ayat ni tuan-tuan boleh bacalah buku tu kat atas. Allah telah menceritakan kepada kita kisah kaum Nabi Lut dalam banyak tempat di dalam kitabnya yang mulia. Dan dia telah membinasakan mereka disebabkan perbuatan keji itu. Seluruh ulama Islam dalam kalangan sejarawan perbandingan agama bersepakat bahawa liwat termasuk antara dosa besar. Baik. Dan juga lepas kita baca ayat tu tadi, ayat surah Asy-Syu'ara itu, bawah tu disebut liwat lebih teruk dan buruk daripada zina. Seperti yang saya sebut tadi, zina ini fahisyah, dilarang, dibenci, tetapi dia mengikut jalan yang betul. Perbuatan tu dia tabi'i. Tabiat manusia tu begitu. Lelaki suka pada perempuan, perempuan suka kepada lelaki. Tetapi kalau lelaki dengan lelaki, masalah. Perempuan dengan perempuan, masalah. Bukan tabi'i, luar tabi'i. Okey. Seterusnya, kedudukan liwat ini. Pertama sekali tuan-tuan, liwat ini dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia, seperti yang saya sebut tadi. Kenapa? Allah telah menciptakan tempat-tempat yang tertentu yang sesuai untuk orang itu bersamalah, kita katakan begitu. Tetapi tempat yang dia lakukan itu adalah tempat yang apa? Untuk kita membuang najis, kan?
Apabila menunjukkan keadaan itu, boleh jadi dia berlakunya keadaan itu boleh jadi menyakitkan yang terkena itu. Saya nak cerita benda ni pun saya tak pandai tuan-tuan. Tapi itulah bila realiti belajarnya, bila Tuhan menciptakan sesuatu benda tu tuan-tuan, kalau benda tu fitrah manusia, dia ada dalam keadaan yang tertentu. Macam orang perempuan, kalau kita katakan dia nak melahirkan anak, Tuhan tu cipta tempat yang keluarkan anak itu, tahu je dia terbuka berapa cm, dia boleh mengembang, boleh mengecut, elok balik. Lepas tu boleh lagi anak yang kedua, yang ketiga. Tuhan Maha mengetahui mencipta makhluknya. Tapi itu bukan tempat yang sesuai, tempat yang digunakan tujuan yang lain, tempat najis, tapi digunakan untuk memuaskan nafsu. Yang itu ada yang kes yang lepas ditangkap beramai-ramai, kan, dalam berita tu. Bahkan ada yang kita katakan cerdik pandai, sayang, sedih. Jadi itu kedudukan dalam Islam, memang dia merupakan satu benda yang fitrah, berlawanan dengan fitrah manusia. Selesai 4 perkara saya bincang: tarif, dalil, hukum, kedudukan perbuatan ini. Yang kelima ini tak ada dalam buku, tapi saya nak kait dengan hadis ni. Pertama sekali, dari segi hukuman, kalau seseorang yang melakukan perbuatan ini dalam konteks undang-undang Islam, bukan saya kata hak asasi manusia. Ni live ni mungkin juga kalau ada orang tengok dia potong, boleh jadi. Bukan kita Qurankan kepada hak human rights, kan, hak asasi manusia, itu kita buang ke laut. Itu adalah hak Allah Ta'ala yang sepatut kita patuhi. Kita ni dicipta oleh dia, dunia ni dicipta oleh dia, segalanya daripada dia. Kita ikut undang-undang dia lah. Apa nak ikut undang-undang manusia, kan? Quran, sunnah, sumber perundangan kita. Bukan penggubal daripada orang-orang, daripada makhluk yang menggubal. Mungkin ada tersilap, mungkin ada yang mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Okey. Maka hukuman dia, hukuman pertama sekali, hukuman kepada pelaku, bukan yang dilakukan. Okey. Pertama sekali saya sebut ni mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hukuman kepada pelaku liwat ini, hukum dia sekira dia seperti hukum zina, seperti hukumnya zina. Kalau dia muhsan, okay? Kalau dia muhsan, disebut dalam kitab Fiqh Manhaji yang tuan-tuan mengaji dengan Ustaz Faiz. Tak sampai lagi tajuk apa dah, Fiqh Manhaji. Puasa dah sampai, dah habis dah. Masuklah jauh-jauh sini tuan. Solat-solat tu tuan-tuan dah mahir. Saya kona ke lain sikit. Solat sini, datang masjid ni solat lagi, solat. Nanti orang marah kat saya, orang kata, biarlah ustaz, kita perbaiki solat kita dulu. Ya betul, tapi kita tak ada pertambahan ilmu dalam diri kita. YouTube ada, buka lah. Dia ada yang siap lengkap siri tu. Saya ingat Dr. Abu Anas tu 56 siri. Kadang-kadang drive boleh buka. Ada sekarang ada TV depan. Ulang. Masuk bab jenayah, masuk bab lain tu, kenegaraan. Betul. Barulah nampak kita berilmu. Dah masuk waktu dah. Panjang saya dah Allah. Pertama tuan-tuan, kalau dia muhsan, dia direjam sehingga mati. Kalau dia pelaku itu berkahwin, muhsan, direjam sampai mati. Adapun bukan muhsan, dia disebat 100 kali dan dibuang negeri selama 1 tahun. Okey, sebab mereka ini ulama berijtihad berdasarkan hadis, bagaimana
mereka ini dikatakan idza ata ar-rajula fahuma az-zaniyan. Hadis tu, apabila datangnya seorang lelaki kepada seorang lelaki yang lain, datang tu artinya mendatangi untuk berhubungan, bersetubuh, maka mereka berdua ini dianggap sebagai penzina. Okey. Adapun bagi orang yang diperlakukan, mungkin dekat satu tempat sekolah, nanti saya bawa berita-berita ni, ada berita-berita yang saya buat, saya print, contohlah, sebagai contoh, kalau diperlakukan oleh orang tertentu tanpa dia rela, kan ada berlaku. Nanti saya tak naklah sebut tu dulu, contoh kemudian, sebab kita nak tengok pada konteks masyarakat. Saya nak buka minda tuan-tuan yang mana kena hati-hati part tertentu. Contoh, hantar ke madrasah, semua lelaki. Saya tak kata madrasah ni tak baik, mana-mana tempat pun, tetapi memilih, mengkaji beberapa ni penting hal tersebut. Sebab kebolehan, kebarangkalian itu boleh berlaku. Bagi hukum orang yang diperlakukan, jika bukan isterinya, boleh jadi dibuat kat isteri juga, tapi jalan yang lain. Atau juga lelaki, dia buat lelaki dengan lelaki, ataupun juga buat dengan perempuan lain, bukan isteri, tetapi buat bukan jalan yang sebetul, luar tabi'i. Okay? Atau juga perempuan muhsan. Maka disebut hukumannya, perbuatan ini hukum seperti hukumannya seperti zina kalau bukan muhsan. Okey, kalau dia bukan muhsan. Sebab bukanlah dikira tempat sasaran itu tidak melibatkan masalah muhsan ataupun tidak. Okey, walaupun dia buat lelaki ke, okey, dia buat dengan isteri orang ke, hukuman dia, kalau dia hukuman juga seperti zina. Adapun pendapat tadi saya sebut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i sendiri, pelaku liwat ini, tadi yang sebelum tu tadi, bunuh, tuan-tuan, bunuh, hukumnya bunuh, sebab dikira sebagai dosa besar. Sebab tu berdasarkan hadis, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu fa'il wal maf'ul. Berdasarkan hadis ini, siapa yang mendapatinya yang melakukan satu amalan atau perbuatan kaum Nabi Lut, bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan kepadanya. Kita tak implement lah, sebab kita tak ni, kan. Jadi ini hukuman yang dikenakan. Adapun dalam mazhab yang lain, tuan-tuan, nak beritahu dia terlalu keji, hukuman dia bakar orang ni. Okay, saya bawakan artikel daripada Mufti Wilayah. Kita ambil sikit, habis ni kita tangguhlah. Tadi saya ambil ayat ni. Sementara orang yang diperlakukan pula jika bukan isterinya tadi akan dibuang negeri sama seperti hukum zina bukan muhsan.
walaupun dia lelaki atau perempuan muhsan. Saya sebut tadi kerana tempat sasarannya tidak melibatkan masalah muhsan ataupun tidak. Ada pendapat mengata perempuan muhsan akan direjam, macam zina jugalah. Tapi menurut Imam Syafi'i sendiri, pelaku liwat dihukum bunuh berdasarkan hadis tadi yang saya baca tu. Ada pun mazhab yang lain tuan-tuan, dan selain pada mazhab Syafi'i, dia kata pelaku liwat ini dibakar. Dibakar. Riwayat Imam Baihaqi dalam satu hadis, dia kata annahu ijtama'a ra'ya ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tahriqi al-fa'ili wal maf'ulu bihi. Riwayat Imam Baihaqi. Sesungguhnya para sahabat Nabi telah bersepakat membakar pelaku dan yang diperlakukan. Apa nak beritahu sini tuan-tuan? Keji betul perbuatan. Perbuatan liwat ini suatu benda yang terlalulah keji. Okey. Menurut Imam Al-Hafiz Al-Munziri, para peliwat dibakar oleh 4 khalifah. Siapa yang buat? Zaman Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Zubair, Hisham bin Abdul Malik. Imam Munzir ini rahimahullah menyebut dalam kitab Maratib Al-Ijma'. Sebab dia mengatakan perbuatan bersetubuhnya lelaki dengan lelaki ini satu jenayah yang besar. Umat Islam seluruhnya bersepakat hubungan seks lelaki dengan lelaki adalah dosa besar dan jenayah yang serius. Ini sebahagian perbincangan berkenaan dengan perbincangan tentang masalah ataupun isu Arab. Semua masalatun tu ialah isu perbincangan, bukan masalah kita itu muskilah. Itu isu tentang hukuman yang dikenakan orang yang melakukan liwat. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah untuk hari ini, sikit sebanyak. Saya ingat boleh satu kali jumpa selesai masuk dosa yang lain. Nanti kita akan bawa realiti tentang masyarakat untuk kita sama-sama berfikir tentangnya. Tuan-tuan ada cucu, tuan-tuan mungkin ada cicit yang boleh kita katakan pendedahan yang sangat hari ini luas, media sosialnya dan sebagainya, yang boleh bimbang terjerumus dalam jenayah ini tuan-tuan. Di rumah, di sekolah, di pondok, di asrama, di pejabat, di mana-mana pun ada. Okey? Dan juga nanti kita akan bawa kesan liwat ini sama ada di sudut agama, di sudut masyarakat, di sudut diri orang itu sendiri, yang kita akan bincangkan. Nanti saya dah buat nota-nota tu untuk kita boleh kembangkan perbincangan. Tapi kalau tuan-tuan tengok buku tu, dia dua line, dua muka je. Jadi juga kita boleh sentuh juga berkenaan nanti akan bagaimana jalan kembali. Adakah orang ini bila tidak tertangkap ataupun pernah melakukan, dia telah dikira sebagai orang yang terus berdosa? Tidak. Ada jalan keluar untuk taubat. Jadi kita akan bawakan dalam perbincangan akan datang, insya-Allah, biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Kau perlihatkanlah bagi kami perkara yang hak, yang benar itu, Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk kami melakukannya, untuk kami menirunya.
Dan kau perlihatkanlah bagi kami perkara yang batil, perkara yang salah, perkara yang dibenci olehmu, yang dimurkai olehmu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk kami meninggalkannya, untuk kami menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu diletakkan pada diri saya sebagai hamba-Nya yang tidak lekang dan melakukan kesalahan, kesilapan. Saya mohon ampun, mohon maaf. Dan sama-sama kita bertaubat. Kalau ada silap kita, maka sama-samalah kita berdoa supaya kita dapat dipanjangkan umur, diberikan kesihatan untuk bertemu lagi insya-Allah biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.